Okey, Assalamualaikum. Ada beberapa orang yang bertanya di dalam ruangan komen kita sebelum ni, berapa harga mesin tu bang? Kat sini yang saya nak kupas adalah kita cerita pasal harga mesin dan kos-kosnya yang lain dan kita punya upcoming project. Mesin ni saya beli dengan harga RM10,000 dengan Pak Din. Dan bila kita bawa ke bengkel kita, akan ada beberapa modification yang kita kena buat lah untuk sesuaikan dengan cara kita guna. Macam ni saya welding, dia punya tempat pemijak dia, foot pack dia. Lepas tu macam saya buat tapak motor selepas pada tapak mesin tu dah siap. Tapak motor ni kita isi simen, besi apa kat dalam lah. Dan kos secara kasar untuk pasir dan simen adalah lebih kurang RM1,000. Itu kita kira bahan mentah sajalah. Kemudian kita cerita pula pasal wiring. Untuk wiring, semua piping dan wire ni kami buat sendiri, kami pasang sendiri. Dan untuk sambung ke MCB dan sambung kepada motor, yang tu kita pakai technician lah. Yang mana kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Kalau buat sendiri kan jimat sikit. Untuk wiring ni secara kasar jumlahnya adalah RM1,000 untuk wire, piping dan pemasangan lah. Berbalik semula ke cerita tapak mesin, bila simen tu dah keras, kita bolehlah mount, pasang motor tu, kita tepuk dan welding dan lekat semua kita buat sendiri dah. Bila semua dah secure, kita ketatkan belt yang ada, yang menyambung dengan motor dan juga mesin. Dan yang terakhir, inilah kita memasang Swiss pada mesin ni. Ni kita punya technician Pak An. Kalau orang dalam lipih, biasalah dengan Pak An ni untuk bab-bab wiring. Okay. Ni dah siap, ini pun dah siap, sana pun dah siap. Ini kita punya moment of truth. Awak lah tekan, kau nak record ni. Oh. Ini sekali lagi kita tukar wire untuk dia pasang mungkin terbalik. Oh, kalau tak hidup lagi tak tahu apa masalah. Sementara Pak An selesai masalah ni, saya balik sekejap buat air apa semua, buat karipap dan mesin kita hidup. Jadi dengan mesin yang dah bernyawa, saya pun memang tak sabar lah, kita test dulu. Sebelum saya terlupa, kos untuk kita bawa balik mesin tu daripada Kuala Kangsar ke Lipis, kita bayar lori tu lebih kurang RM1,200. Dan untuk kos-kos tersembunyi, kita kena je RM800. Jadi semua sekali adalah RM14,000. Sekarang ni kita nak kena ada satu projek yang saya akan serah kepada tuan-tuan untuk undi, untuk bagi komen. Kita nak buat projek apa untuk kita dapatkan RM15,000 pula. Ni saya memberi tuan-tuan dan puan-puan ruang untuk memberikan kami idea. Kami patut buat apa untuk dapatkan jumlah tu. Sekian. Terima kasih.